Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel Cik Mas. So hari ni aku on the way nak pergi tengok The Furious. Hari ni dah 10 hari bulan Jun. Dah lambat sebenarnya, orang kata better late than never lah kan. Sebab ni antara cerita yang aku nanti-nanti akan tengok juga. Tapi dia keluar waktu raya tu, so aku kat kampung tak boleh tengok. So minggu ni baru aku boleh tengok lah. So let's go. Nanti aku review bila dah settle tengok lah. Okay, let's go. Okay guys, so aku baru je settle tengok The Furious tadi. Wow, okay. Aku akan review kat rumah nanti lah kot. Sebab biar sampai rumah dulu. Okay, so let's go. Okay guys, so aku dah sampai rumah. So aku teruskan je dengan review The Furious ni. Okay, so The Furious mengisahkan tentang Daniel, okay, seorang influencer turns to boxer yang telah mencabar the legendary Firdaus the Furious, which is basically watak Zul Arifin, seorang legenda dalam arena tinju dekat Malaysia, untuk mengambil tahta sebagai Pride of Malaysia. Okay, so apa yang jadi lepas tu korang kena tengok cerita ni lah. Okay, sama ada dia berjaya untuk apa ni, watak antagonis yang dilakukan oleh Kemal Amri ni, yang nama Daniel ni, mampu untuk ambil tahta tu, ataupun apa yang berlaku selepas tu, tengok sendiri lah. Okay, so first of all, aku nak cakap pasal cerita ni. Okay, tolak tepi pasal all those orang kata technical things, which is dia punya macam cinematography, which is definitely terbaik. Macam aku cakap, sekarang ni kalau kau pergi tengok cerita local films dekat cinema, memang kau akan rasa rugi lah. Okay, dah banyak kali sangat aku cakap, dan aku ambil kesempatan ni untuk promote and nak cakap juga dekat mana-mana rakyat Malaysia yang masih lagi was-was, ragu-ragu, rasa macam takut rugi pergi tengok cerita-cerita local films dekat Malaysia. Don't be like that, okay? Trust me, it will be worth it, okay? In terms of dia punya quality film, kita punya local films nowadays memang definitely is on top, okay? It's on the same level as all those international films lah, okay? In terms of dia punya quality and technical things lah. For example, like cinematography, I would say bila aku tengok first time, I mean like masuk je scene dalam The Furious ni, aku dah nampak boleh dapat that, orang kata that Hollywood action films kind of vibe lah. Hollywood, Hong Kong films, Hong Kong action films, dah ada that vibes melalui dia punya cinematography. So memang cantik gila. I would say senang cerita, cinematography dia cantik in terms of color grading. Lepas tu ambil semua lah, okay, dia punya camera shots, camera angles whatsoever, cantik, okay, no doubt. Kalau sekarang, kalau yang local films and high production values, kau jangan risau pasal quality, especially dia punya looks. The looks of it memang cantik gila. Tu first, okay, so yang tu memang aku nak tolak tepi terus sebab memang cantik. Okay, setakat ni deretan local films yang baru keluar dan yang akan keluar dalam tahun ni, semua cantik-cantik, even tahun lepas dan 2 tahun sebelumnya. Mantap, okay. Second, aku just nak cakap pasal lakonan. Zul Arifin dalam cerita ni has yet again convinced us as audience, and yet again has proved himself as a wide range kind of actor. Sorry. Kenapa cakap macam tu? Sebab kau nak tengok, okay, aku rasa dia start Zul Arifin ni betul-betul like boom, like menyelah. I mean like sebelum ni kita kenal dia sebagai watak hero Melaya dalam all those local punya drama-drama cinta-cinta Melayu kan. Okay, kat situ pun kita dah nampak dia tu boleh bawa watak hero. Cumanya kat situ mungkin dia punya acting tu nampak macam little bit like macam plain, macam like stagnant kan. Like watak hero je lah, watak hero drama Melayu cinta-cinta itu je. But aku rasa dia start menyelah, like betul-betul menyelah bila Sharif keluar lah. Okay, start pada tu orang dah ambil serius dekat Zul Arifin ni, like dia nampak yang Zul Arifin ni is a wide range kind of actor, yang dia boleh bawa watak yang sama ada berat ke, ringan ke, watak yang berbeza-beza kau boleh bagi kat dia. So he has proved himself yet again dalam cerita ni. I mean like, yes, dia punya orang kata the dynamic of the character tu lebih kurang sama macam yang pernah dia bawa sebenarnya dalam cerita Sangkar. Sebagai contoh, Sangkar kan pasal boxing, cuma watak dia, watak dalam cerita Sangkar tu dia dan Remy Shah, betul. Tapi yang ni beza dia dan pelakon-pelakon muda ni lah. And yalah, maksudnya watak action tu dia pernah dynamic character, sebab dalam cerita action tu memang lebih kurang sama. Tapi in terms of the emotional depth dalam karakter dia, dalam movie kali ni memang I would say kau campak lah dia masuk cerita drama ke, cerita sedih ke, cerita action ke, dia boleh buat saja macam tu. I mean like the climax of dia punya karakter tu is bukan waktu dia prepare untuk fight dan dia fight kat last fight tu semua, bukan waktu tu tau, tapi waktu dia meluahkan emosi dia, dia melontarkan dialog dia tu waktu dekat garaj bersama dengan watak adik dia, which is yang dilakukan oleh Iskandar tu. Masa tu I mean like he just proved himself that he is such a good actor waktu tu. I mean like kau boleh nampak waktu dia keluarkan emosi tu, dia keluarkan dialog tu, nampak like dia betul-betul sakit, and dia betul-betul mean it, like he is the character, and sambil-sambil tu dia menunjukkan rasa yang dia tengah sakit, sambil dia sakit emosi, tapi dalam sama dia tunjuk kat dia sakit fizikal. Dia berjaya tunjuk benda tu dengan kata-kata dan juga riak wajah dia je. So memang I would say Zul Arifin, okay, despite him being like, yelah, being himself yang macam banyak kontroversi dan sebagainya, he is such a good actor. Walaupun sekalipun kalau dia tak ada rupa, okay, memang dia handsome, definitely dia handsome, dia macho, dia full package, lengkap, perfect. Tapi kalau dia tak ada benda tu pun, kalau kau tolak semua benda tu dan just bagi dia punya acting skill saja, itu pun dah memadai sebab dia memang good actor. Macam tu lah aku kata. Memang dia senang cerita, walaupun dia handsome, dia tak depends on his look semata-mata. Macam tu. So in terms of acting dalam cerita ni, I give thumbs up, like a round of applause dekat Zul Arifin lah.
especially Zarifin. Tapi aku boleh kata watak-watak lain pun menarik. I mean like berjaya bawa watak yang menarik. Okay, Zarifin dia punya character depth cerita ni memang agak dalam, dan dia berjaya bawa emosi sebagai seorang abang yang hilang adik, seorang coach. Dia bawa watak seorang coach tu pun nampak macam real lah, faham? And then watak seorang petinju. While others macam watak Sky Iskandar, dia sebenarnya okay, I would say watak Sky Iskandar ni agak berat juga sebenarnya, tapi maybe sebab dia dibayangi oleh kehebatan lakonan Zarifin tu, nampak lakonan Sky Iskandar tu nampak mediocre dalam cerita ni. Maybe sebab kehebatan Zarifin tu, I would say like that lah, sebab dia orang di pair up dengan each other kan dalam cerita ni. So dia dibayangi sikit oleh Zarifin lah, tapi I would say okay je lah, okay, lakonan Sky Iskandar dalam cerita ni. While others macam abang Zarul Amrila, Basu Zamarul Hisham, watak-watak side ni kan, dia orang berjaya bawa watak yang orang kata abah-abah, macam mana? Bukan abah-abah lah, watak abang-abang cerita ni pada aku menjadi jugalah. Okay, I would say they suit the character well. Okay, the character fits them perfectly lah. And of course dia punya antagonist Ikmal Amri, watak Daniel tu, aku rasa memang sesuai gila dengan Ikmal Amri. I mean like his face really suits the character. I mean like macam character tu jenis yang macam very egoistic, very orang kata self-proclaim punya antagonist kan. Antagonist yang dia cheeky, dia very mischievous, tapi at the same time sangat dia licik, tapi dalam sama dia scary juga. Scary in terms of dia macam jahat like very licik, very jahat macam tu kan. Sesuai dengan muka Ikmal Amri, like every time bila kau tengok dia senyum, bila dia lontarkan dialog, cara dia bercakap, kau akan jadi rasa geram gila dengan watak Ikmal Amri ni. So he did well also. So I would say in terms of acting, character, okay, aku rangkumkan semua lah. Character development, okay, the depth of each character, I mean like the character build up, aku masukkan sekali dengan lakonan, I would say semua tu memang on top lah, memang perfect untuk cerita ni. Okay, and in terms of storyline, okay, macam ni. Kalau kau perasan, dia cerita tarung, okay, I would say perbandingan yang paling bagus aku buat ada untuk cerita ni adalah ada dua movie yang aku boleh bandingkan dengan cerita ni. Yang pertama is Tarung, which is kenapa aku bandingkan dengan Tarung, sebab Tarung keluar dulu, lepas tu dalam few weeks Furious keluar, dan diorang ni orang kata bertarung dengan each other lah, especially in terms of dia punya kutipan lah kan. Tapi dia macam it doesn't give justice to the Furious, sebab satu dia keluar waktu raya, which is orang balik kampung dan beraya, so tak ada masa untuk tengok wayang. Second, Tarung dia punya orang kata dia punya marketing kau-kau gila-gila dia Ashraf buat kan. And the Furious ni just boleh kata macam right on the hype je. I mean like orang tengah hype pasal Tarung, pasal ada Sky Iskandar, ada Zarifin tu. Oh, senang elok pula dia orang berdua ni ada dalam The Furious juga. So macam dia right saja, sebab in terms of marketing, I would say The Furious ni marketing ni tak adalah sekuat Tarung. Yes, kutipan Tarung definitely lagi jauh pada The Furious lah sekarang. Kutipan Tarung aku rasa dalam dah 20 million something, and kutipan The Furious baru dalam 3 million kan. Dia sebenarnya macam nak cakap, beza filem The Furious and Tarung is, filem Tarung is an action-packed kind of film, which it is made to make us feel the excitement bila kita tengok cerita tu. Faham macam mana? Okay, filem Tarung sangat action-packed dan dibuat untuk buat kita rasa excited like every second of the film. Okay, sebab tu filem dia pendek, like sejam 20 minutes, 30 minutes, sejam setengah, tak sampai sejam setengah pun aku rasa. Tapi walaupun tak sampai sejam setengah, every second counts. Like every second and every minute dalam cerita tu kau akan rasa that hype, kau feel excited kau tengok, sebab dia very action packed. Okay, while The Furious dia sebenarnya a different kind of movie, walaupun dua-dua action, tapi a different kind of movie. Sebab The Furious ni dia lebih ke arah filem yang dia nak cater kita punya emosi. Okay, dia akan build up kita punya emosi, and then dia cater dengan bila emosi kita dah sampai, dia cater dengan action yang lebih detail, action yang lebih clean dan smooth. Faham tak? While Tarung ni dia lebih action yang pam dia bagi, and like even dia punya action pun a different kind of action. Like Tarung lebih kepada street fights kan, unofficial fights, legal fights kan, illegal fights. While The Furious ni boxing, which is kau tahu boxing ni it's a sport, tapi macam yelah it's a sport, so dia kurang hype berbanding like illegal fights kan. Tapi The Furious ni berjaya portray that boxing fight. Each time ada boxing fight dalam cerita ni, dia berjaya portraykan fight tu jadi intense, which is very good. Okay, ada orang kata, okay, sebelum aku tengok cerita ni, ada orang kata cerita ni macam Sangkar. Kalau kau tengok cerita Sangkar dulu, aku tengok Sangkar tu cerita boxing ke cerita MMA, tapi whatever it is, Sangkar kelemahan dia satu, dia market the film as a action film, tapi turns out dia lebih ke arah drama, while the action is very less. Okay, itu masalah Sangkar yang cerita Zarifin dengan Remy Shah tu. Aku rasa dia MMA kot, bukan boxing. Tapi The Furious ni orang cakap sama, maybe sebab dia lebih banyak drama scenes berbanding fighting scenes dalam gelanggang. Okay, fine, memang ada point kat situ. Tapi dia macam, walaupun drama dia banyak dalam The Furious ni, tapi dia orang kata dia bayar balik. I mean, dia bayar balik dengan fighting boxing yang cantik, jelas, dengan camera angle and shots yang sangat yang menarik and very
yang membuatkan fighting tu rasa very intense. Faham tak maksud aku? I mean like it's worth it untuk kau tengok all those dramas and all those emotional build ups yang sebenarnya akan related to the final fights. Faham maksud aku? So dia bukan macam Sangkar. I would say that, okay, kalau Sangkar tu kat sini, definitely The Furious is way better. Okay, macam ni lah. Aku boleh samakan cerita The Furious ni macam Creed. Kalau kau tengok cerita Creed, lakonan Michael B. Jordan, which is memang solely dia fokus on boxing punya filem. Okay, macam Rocky kan. Tapi Creed ni is the late, orang kata apa? The new generation the new generation of boxing films lah. Okay, Creed. Okay, lakonan Michael B. Jordan. Kalau kau enjoy cerita Creed, I would say you will definitely enjoy The Furious lah. Okay, and I think it is not orang kata tak salah kalau aku cakap The Furious ni is film Creed Malaysia. I would say like that lah. I mean like during the boxing fights, the shots were very clean tau. I mean like bukanlah maksudnya macam juga dia nampak mahal lah. Okay, kalau kau tak ada kalau kau tak ada high production value, I mean kalau kau tak ada production yang sangat besar, kau takkan boleh buat shot macam tu. Macam tu lah I would say. Macam kau tengok boxing fights dalam cerita ni, kau akan nampak the intensity, tapi dalam sama kau boleh nampak macam every time dia nak tukar, dia nak buat decision making, dia buat slow mo dan dia buat dia kena buat decision making dan sebagainya tu. Kau faham tak? Walaupun dan okay, dan satu lagi benda yang buatkan kau akan tahu filem ni bagus ke tak. I mean like the boxing scenes, the boxing fight scenes tu bagus ke tak is bila kau nampak pelakon ni macam real boxers. Okay, aku tahu memang Ikmal Amri, Zul Arifin, Sekali Iskandar definitely will have like an ample time of training kan. Macam dia akan train gila-gila kat untuk nampak macam dia orang ni real boxer. Definitely they will do that kan untuk cerita ni, untuk prep kan. Tapi I mean like macam walaupun begitu, senang cerita macam ni lah. Walaupun dia orang train tu, dia orang takkan jadi macam legenda Muhammad Ali ke apa semua. Dia takkan nampak macam sebagai apa yang digambarkan oleh karakter tu macam legenda ke sebagainya. Dia takkan sampai ke tahap tu. Tapi dengan bantuan all those orang kata camera angles and camera shots whatsoever tu, membuatkan dia orang ni nampak like really dah train like I mean dia orang ni dah boxing like dah bertahun-tahun. Dia orang ni memang pro fighter. Faham tak? So basically boxing fight scenes dia tu memang cantik, memang padu, yang membuatkan dia orang ni nampak macam real boxers, dan the fight is really intense dan exciting. So definitely I would say macam ni lah. Kau jangan expect The Furious ni macam Tarung, which is Tarung tu definitely popcorn action commercial movie yang definitely akan bagi pam action tu kau tak berhenti, macam cerita kat gangster dulu macam aku cakap lah. The Furious ni dia lebih okay macam ni in terms of storyline. The story depth is way better in The Furious, better than in Tarung. Walaupun dia punya konflik tu sama sebenarnya, basically almost the same lah. Pasal maruah keluarga, pasal brotherhood, pasal konflik dalam keluarga sebagainya kan, pasal dendam dan sebagainya. Tapi in terms of story depth, kedalaman dan keberatan emosi tu adalah lebih kat The Furious berbanding Tarung. While action, of course, in terms of action lebih banyak Tarung lah daripada The Furious. Tapi kalau kau jenis yang engkau boleh layan cerita macam Creed, cerita yang maksudnya bukan action semata-mata tapi ada juga keberatan emosi tu, definitely go and watch The Furious lah. And of course I would give a rating of 10 out of 10 untuk The Furious sebab aku memang enjoy gila, and setakat ni aku memang tak cerita-cerita Melayu memang tak mampukan lah sekarang. Local films memang padu gila, and definitely aku akan tunggu next local film yang akan keluar macam Terbang, Wajah Gangster, macam-macam lagi lah. And definitely I will go and watch it dekat wayang. Sebab tu yang ni pun dah lama dah berminggu keluar tapi aku still tengok wayang kan, instead of tunggu kat Netflix. So sebab aku nak support local film sebab they are getting better definitely guys. So just trust them, okay? Give them a chance. Memang kita banyak lambakan filem sampah, filem yang teruk sebelum ni, tapi sekarang ni you have the right to choose wisely. Sebab memang still ada local film yang hauk sekarang, tapi most of the films now are definitely getting better. Itulah aku cakap, okay? So I'll give rating of 10 out of 10 to The Furious. Jumpa lagi dalam next video. Sorry kalau video ni panjang sebab aku banyak gila nak kupas kan. Okay? Itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum. And combined with the whipped cream punya creamy taste, whereas the chocolate frap I would say okay, it's chocolatey, it's creamy also, dengan bantuan whipped cream tu, and cuma coklat dia tak adalah rasa coklat lah, okay. And overall untuk soda coffee I would give a